buat apa kat dapur ni? Nak ke tandas. Opa belum tidur lagi? Belum. Opah baru balik. Belum makan lagi. Belum makan? Hah? Ros, telur ikan tak di mana? Opa, kita orang dah makan habis telur ikan tu. Telur ikan tu siapa punya? Opa punya. Tahu pun. Jadi kenapa makan? Telur ikan tu sedap, Opa. Opa marah ke? Mestilah marah. Kan akak dah cakap. Itu Opa punya. Tak apalah, Ros. Jangan bising-bising. Dah malam. Pergi tidur. Baik, Opa. Akak. Jangan tutup lampu lagi. Kita orang nak kena tandas. Ish, bertuah punya budak. Dalam bilik. Tidur lagi kot. Selalunya Opa yang bangun dulu. Pergilah panggil. Ajak makan. Jom, Ipin. Jom. Kenapa sedih? Opa mana? Opa kata... Opa, mari makan. Opa. Korang makanlah. Tak payah tinggal kat Opah pun. Opah tak ada selera nak makan. Habislah korang. Opa dah merajuk. Nanti Opa lari ke batu belah batu bertangkup. Dia cakap macam ni. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku, tangkuplah aku. Aku kepungan telur ikan. Batu tu pun terus terbuka luas dan terus ngap Opa. Tahu takut? Opa, nak salam. Opa, kita orang minta maaf. Bukalah pintu. Jangan kacau. Biar Opa rehat. Dah, jangan nangis. Pusing. Pergi sekolah, nanti lambat. Tapi... Opa merajuk. Dia kempunan telur ikan. Apa itu? Dia cakap dia punya opa mau makan telur ikan, tapi tak dapat. Oh, Kenapa? dia berdua makan api.